Untuk destinasi makan-makan Putrajaya kali ini, jom Abang Itu buat korang pergi ke Pasar Malam Putrajaya. Kat sini kan bermacam-macam jenis makanan menarik dan juga kegemaran rakyat Malaysia. Antaranya nasi kerabu famous dekat dengan Pasar Malam ni. RM5. Semua RM5 ke macam mana? Semua RM5 Dah 5. Oh, ni tengah perah ni. Pernah buat jus. RM2 Ya. Susah nak cari nasi lemak RM2 sekarang ni. Satu berapa ni? 70 sen. 70 sen? Orang tofu ni memang beratur. Oi, laju dia. Ayam kunyit favourite. Kalau kat Putrajaya punya Pasar Malam, ini antara yang famous ni. Dia colour lain-lain semua ni rasa sama je? Rasa sama, color lain-lain. Colour lain-lain Sini jangan risau, tempat makan ada berbumbung. Dah beli macam-macam makanan dekat dengan Pasar Malam tadi, apa kata kita pergi ke Pasar Tani Putrajaya? Dalam pasar harian ni kita ada 8 buah gerai lah. Kita ada buah-buahan, kita ada barangan runcit, kita ada sayur-sayuran, santan, daging, ayam dan juga hasil laut lah. Waktu operasi kita bermula pada jam 7 pagi hingga ke 10 malam. Sebab apa 7 pagi hingga 10 malam? Kita nak buat kelainan sikit. Nak buat macam mall lah. Oh, Dek, abang nak ayam seekor, Dek. Ayam semua fresh, Dek? Ayam fresh. Pagi-pagi dari kilang bawa sini terus jual segar-segar. Halal. Oh. Dah ada sijil sekali. Oh, dah ada sijil sekali. Kat sini banyak betul buah. Berapa banyak buah dekat sini? Kita ada 34 jenis buah. Oh, ni semua ikut pada mana dia datang ni? Betul. Ini semua daerah yang datang. Apa ni, Dek? Ini lah nama kita panggil kelapa gadung. Datang daripada Hulu Selangor. Rasa dia manis. Pasar Tani Kekar ni sebelah saja dengan Pasar Malam. So apa lagi? Jangan lupa datang ke Pasar Tani dan juga Pasar Malam Putrajaya.